Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before the year 9F. Okay, ini saya ada buat hari tu. Ya, okey lah ni. Pergi lah pula. Ni dia, saya buat hari tu. Ni. Okey. Ni. Bila buka ni, ni ada cockpit dia. Ni tutup. Ni side pas stabil. Ini belakang dia. Ini jadi belakang open storage. Okay, saatnya kita saya ada beli barang tadi. Jom pasar. Belakang. Ini dia, saya beli watak J. Sekejap saya mempercepatkan. Okey. Tadi nak guna ni. Okey. Okey, sorry. 3, 2, 1. Hook. Nah, dapat plastik. Di satu plastik. Okey. Nah. Okey. Okey. Bag pertama. Bag kedua. Motor. Stiker. Dan kita pasang. Bag pertama. Okey. Kita akan buka bag pertama. Okey. Kita akan pasang J dulu. Okey, sabar ya. Okey, J tu belakang. Tu, saya tunjuk tu. Ini dapat pedang. Kejap. Fokus. Dapat pedang. Tak belakang ni. Okey, ni bag pertama siap. Kita akan buka bag kedua. Sorry. Okey, ni dia tambahan dia. Okey, kita akan pasang. Buka instruction. Okey, ini dia step pertama. Okey, kita akan pasang. Kita ambil ni dengan ni. Dengan stiker. Stiker dulu. Ni. Okey, kita dah pasang stiker dia. Kita mula buat. Tapi sebelum tu, ini dia yang kita akan dapat. Okey, kita akan buat. Tapi sambung buat. Okey, kita suruh ambil ni dan ambil ini. Tak tahu kita tak kena. Okey, macam ni kan. Ni ada klip. Okey, nampak okey. Okey, so kita ambil ini. Hitam ni. Mana ni? Pasang. Okey, dah jadi. Untuk kedua kita kena ambil ini. Okey.
Okey, ni. Okey, lepas tu ambil ni. Okey, dengan ni. Okey. First step dah siap. First step dia. Okey, first step dah jadi. Untuk step seterusnya, step ke terus. Okey, step ketiga dia ni dengan 4. Nak copy boleh. Okey. Okey. Ambil ni. Sorry, ada gangguan. Okey, tersambung. Kena ambil ini. Ambil 2 je. Ni ambil ni 2. Lepas tu kita nak ambil ini dia. Okey, ni. Tak sini kan? Oh, ya betul, sini. Pasal. Aduh, mana satu lagi ni? Oh, ni dia. Tak sini. Okey. Jom. Alright. Okey, betul. Kita ambil ni. Okey, ambil ni. Okey, ambil bahagian ni. Kalau korang ada ni, korang boleh copy je. Okey. Untuk next step, kita kena ambil ini. Betul lah ni. Tak sini. Ikut. Ya, betul. Kita ambil ni. Dah jadi step nombor 4. Untuk step nombor 5, ini dia. Kita akan sekejap. Untuk step 5 dah jadi. Ni dia. Tengok. Okay, step 5 dah jadi. Okay. Kita akan lanjut ke step nombor 6. Okay, step nombor ini. Nombor apa? Nombor 6 dah jadi. Korang tengok ya. Dia build depan ni je. Okay, sambung. Step nombor 7 dah jadi. Korang tengok lah result sekarang. Sekejap tambah stiker. Boom. Jadi build dia ni sharp. I don't know what to say. This is Steve. Open. Tanpa susah nampak. Okay, nampak kan? Nampak bentuk stiker dia. Ini korang rasa bentuk apa? Bentuk apa ni? Korang tak tahulah. Saya pun pening bentuk apa lah ni. Saya rasa macam bentuk. Ni rasa macam bentuk ni lah. Bentuk jerung. Betul, jerung. Kita salah sebut. Okey. Kita dapat ini. Nah, kita dapat J dengan pedang. Okey. Kita tepi kejap. Okey, pertama pedang dulu. Okey, detail suit dia. Okey. Dia sampai belakang print kaki dia. Ternampak kan? Okey, untuk baju dia ni still okey. Boleh buka nampak muka dia. Okey, ni topeng dia. Still nice. Logo dekat atas dia ni sama macam Ninjago language. Ni muka dia. Boleh lah. Okey, korang tengok. Sorry. Okey, korang tengok untuk dia. Okey, jadikan ni sebagai boleh lah dapat. Lepas tu dapat pedang dia. Okey, dapat pedang dia. Korang tengok kan. Okey, warna transparent. Okey,